Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, hari ni kita ada sebiji Azhar ni daripada Melaka guys. Dia datang ke nilai. Dia nak set up balik dia punya adjustable dia, BC Racing V1. Jadi jarang kita dapat adjustable BC Racing pada Azhar lah. So yang ni kalau tengok dia punya spring dia panjang 200. Ini macam rig dalam 5K lah. Besar spring dia. Lepas tu body shift ni kita adjust bagi pendek. Lepas tu kita tengok yang depan. So dia dah pakai screw camber, jadi kita akan setting balik lah dia punya camber dia. Dan kita akan adjust dia punya spring. Spring ok, tak ada free play. Cuma untuk tinggi rendah tu kita main body shift. So tadi body shift dia agak panjang, lebih daripada 5 jari. Jadi spring ni kita cabut kan, kita setting dulu dia punya body shift. So tengok berapa jari? Dalam 5 jari lebih lah. So masa tergantung tu body shift kita pusing naik habis bagi jadi pendek, dapat 5 jari lebih. So ok lah ni. Lepas tu yang ni asal dia 25mm, kita buat 30mm lah. Alright. Jadi yang body shift tu kita akan buat 380, 385 lah. Dia punya panjang body shift ni 385 kita buat. Lepas tu dia punya spring dia 153. Tu yang depan lah. Jadi kedudukan spring dia memang kompres jugalah, tapi tak kuat. Dia jangan keras sangat. Yang ni spring ni dia jenis barrel. Sedap, memang sedap, comfort, tapi dia cepat lemah. So yang belakang ni maksimum lah kita lift up dia. So maksimum dia 30 lah. Lepas tu yang ni body shift ni kita kasih pendek dia jadi 140. So height kita buat 8 belakang, depan 10. Ok guys, so kita dah siap setup lah adjustable BC Racing V1. Ok, macam mana Bel? Ok Bel? Ok Bel, terbaik ya? Ok. Daripada mana Bel? Dari KL. Oh, dari KL lah. Ok, bukan dari Melaka lah? Tadi di Melaka tu. Oh betul. Tadi dari Melaka lah? Dari Melaka, KL Melaka mari sini. Gila. Alright. Ok, lagi kita tengok dia punya setup dia macam mana. Sebab dia nak tenang-tenang ada cakap. Jadi kita tinggi sikit lah. Ok guys, so kita dah siap setup adjustable BC Racing V1. Ok, layan. Alright, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye bye.